Solo Era ni dia adalah sampai kepada berusaha dan dia bukan saja ada satu, dua, tetapi tiga model skuter EV yang bakal dilancarkan pada pertengahan tahun 2025 ini. Pertama sekali, ini adalah pratonton jenama Solo Era yang bakal masuk ke pasaran pada bulan Jun nanti. Jenama Solo Era ini dikendalikan oleh syarikat EP Manufacturing Berhad yang terletak di Glamerish Alam. Jenama Solo Era ini akan diletak sebagai jenama motosikal EV yang lebih mampu milik dan mudah diakses kepada ramai lagi penunggang di Malaysia. Selain dari itu, pengenalan jenama ini sejajar dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR. Spesifikasi model Solo Era 1, 2 dan 3 tidak dipamerkan lagi. Tetapi dari segi reka bentuk, korang boleh nampak pilihan adalah dari skuter kecil pergi ke surau hinggalah ke skuter maxi. Sama ada pelancaran model ini satu persatu atau sekaligus, kita tunggu je lah bulan nanti ya. Untuk rider-rider di luar sana, adakah ini masanya untuk gunakan skuter EV sebagai daily ride korang?